Waktu berbuka mesti nak makan lauk yang sedap-sedap. Memang puas hati, harga pula murah. Saya ada jumpa satu tempat best dekat Setiu. Sebelum tu tolong saya tekan like dan komen je apa-apa. Titik sehelai pun boleh. Sekarang kita berada di Bandar Permaisuri, Setiu, Terengganu. Berhampiran dengan KFC. Sini ada Amra air balang. Ada berpuluh-puluh jenis air balang. Yang special ada, yang rahmah pun ada. Waktu datang sini sampai rambang mata, tak tahu nak pilih air mana. Antaranya ada strawberry ice cream, mix fruity, lychee kang, dan yang paling menggiurkan air ketira. Kalau korang tengok dia punya lychee kang memang tak main-main. Harga pula yang paling murah saya jumpa. Untuk air premium RM5 je, dan air rahmah RM4. Beli 4 harga special RM10. Nah, dia punya air special penuh dengan ais krim guys. Dekat sini juga bukan sekadar air, ada juga kuih muih. Macam-macam jenis, macam-macam spesies dia ada. Uish, paling jahat guys dia punya nasi khomo. Lepas tu sebelah dia ni ada juga Kak Nasuk gearbox power. Sehari ada 60 batang saja gearbox. Sangat-sangat limited tau. Yang paling jahatnya guys, daging dia tu lembut betul. Selain gearbox, dekat sini pun ada juga kaki lembu, sup tulang, gulai kawah daging. Lepas tu perut-perut guys. Yang paling favourite saya dia punya perut air asam. Serius memang padu sangat. Lepas tu ada daging goreng, ayam bakar, macam-macam jenis lauk lagi. Waktu saya datang ni baru pukul 4. Kalau datang pukul 5, pukul 6 memang penuh sangat orang. Jadi saya pun dah siap bungkus lauk hari ni. Tanpa buang masa, jom kita rasa. Yang ni dia punya air premium. Memang sedap, lemak-lemak manis guys. Lepas tu pula saya dah ambil dia punya air naga and strawberry. Next pula kita nak rasa lauk pauk and gearbox dia. First time jumpa gearbox yang selembut ini guys. Daging dia ni tarik cair macam slime. Untuk tambah lagi kesyahduan, korang boleh makan juga dengan nasi. Next pula kita nak rasa dia punya daging goreng. Yang ni pula dia campur sekali dengan lemak goreng. Seriously memang nikmat sungguh. Dia punya daging goreng pun lembut juga. Seterusnya kita ada ambil juga dia punya sup tulang. Yang ni memang keras sangat dia punya tulang. Tapi kalau untuk daging memang lembut guys. Next pula kita nak rasa dia punya perut air asam. Yang ni serius sangat, memang sedap guys. Masam-masam ada aroma dia tersendiri. Seterusnya pula kita nak rasa dia punya ayam percik. Lepas tu kita ada daging gulai kawah. Yang ni kita nak try dengan nasi sebab nampak pekat sangat gulai dia tu. Seriously memang lembut sangat, sedap. Amra air balang ni memang famous. Sebelum ni dia berniaga depan hospital. Tapi untuk bulan puasa dia buka dekat sini. Orang-orang Setiu jangan lupa singgah tau.